Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita buat dessert untuk berbuka kita yang paling senang dan sedap. So kalau nak beli ni pun mahal. Apa kata korang buat sendiri dan jimat sangat-sangat untuk tahun ni. Sejom. Ini anti gagal dan mudah untuk korang sediakan. Percayalah cakap saya. So jom kita buat sagu biji gula Melaka. Nampak tak berderai ni? Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen. Korang pilih lah mana korang nak buat. Janji korang buat, bagikan saya satu pun tak apa. Benda yang korang buat, subscribe, like, share tu semua free. Cuma rajin tak rajin je lah. Untuk berterima kasih saya bagi resepi yang mudah dan anti gagal ni guys. So jom kita buat dessert bulan puasa yang mudah sangat-sangat. Jom guys. So, mula-mula kita letak gula Melaka. Ikut korang. Kalau korang nak banyak gula tu buat, banyaklah korang letak gula ni. Ini ikut kemanisan korang sebenarnya. Okay? Saya letak satu ketul blok macam ni. Dan saya tambahkan gula lagi. Sebab gula Melaka ni kurang manisnya. Dia rasa lemak-lemak saja. So, kita letaklah gula untuk pemanis. Manis ikutlah korang punya sukatan. Saya letak dalam 1/2 cawan. Dan air saya letak 3 cawan. So, masakkan sampailah dia pekat-likat macam ni. Nampak tak? So, tips kalau korang nak dapat korang punya gula ni gelap dan cantik warna dia, kena letak gula merah untuk nampak dia gelap dan hitam. Gula merah tu lah pewarna dan seri dia untuk naikkan warna. So, pastikan gula ni dah sejuk betul-betul barulah masuk dalam cup. So, korang boleh tengok saya letak. Dia pekat-likat macam ni. So, cantik tekstur dia nanti. So, nampaklah gula Melaka tu bawah dia tu. So, sebelum korang nak masuk ni, pastikan gula ni dah sejuk betul-betul ya. Kalau tak sejuk, habislah cairlah korang punya cup ni. So, masukkan semuanya. Kita bagi-bagi dulu. Gula ni sebenarnya ikut kemanisan dan kuantiti yang korang nak. Okey? So, kita masukkan air, buka api, masukkan sagu biji korang. Saya letak 1 cawan dulu untuk korang tengok. Okey, masakkan dia sampailah mendidih. Dah mendidih macam ni. Masukkanlah air. Air masuklah penuh lagi. Penuh-penuh pun tak apa. Sebab kita nak basuh dia. Dan mendidih terus masuk air. 15 minit je. Jangan tinggal lama korang punya sagu biji ni. Pantang jangan tinggal lama. Kalau lama nanti semua dah kembang. Dah korang tapir. Dah tak ada dah dia punya sagu biji tu semua dah kembang. So dah masuk air. Korang tapislah dia macam ni. Kita nak buang dia punya kanji dia tu. Dah tapis. Korang basuhlah dengan air. Air bersih. Kalau boleh air mineral atau air tapis korang kat rumah tu. Bagi elak dia bersih. Boleh tinggal makan sahaja. So ni saya tapiskan dan saya sulamkan lagi dengan air mineral untuk hilangkan betul-betul kanji dia. Cukuplah korang basuh dia sekali sahaja. Dah bersih dah kanji dia tu sebab kita dah tapis dia macam ni. InsyaAllah semua bersih. Tak payahlah bersih sangat-sangat. Kalau dah bersih sangat-sangat nanti sayang banyak pula yang korang hilangkan sagu biji ni. Okay, so kita bagi-bagikan dan kita letak pewarna. Jangan warna yang strong sangat. Kita takut nanti bila kita dah campur dengan susu kita nanti, dia dah bercampur warna, dah tak cantik pula. Sebab kita nak buat warna-warni. Okay, kalau korang rajin, letaklah warna-warni. Kalau korang kurang rajinnya, letaklah satu warna sahaja. Merah atau hijau. Tapi sebabkan kerajinan dan nak korang tengok betapa cantiknya dan sedapnya sagu biji ni, saya buatlah warna-warni di Aidilfitri kita. Kacaulah ikut warna yang korang nak. Wajib kacau. Bagi semua rata. Bila dah rata, kita rehatkan dia sekejap atau letakkan dalam peti. Bagi colour tu melekat dekat sagu biji tu. Tak nak masuk peti, tak ada masalah. Letak kat luar, bagilah warna tu buat kerja dia sekejap. Bagi dia kering sekejap. Bila janganlah korang dah masuk colour ni, teruslah letak susu. Nanti itulah susunya bercampurlah dengan warna, jadilah keruh. Dah tak cantik, dah berwarna-warna dah korang punya susu tu. So, bagikan dia sejuk dekat dalam peti atau luar peti macam tu sekejap.
bila korang tengok, warna pun dah cantik, dah tak ada dye, dah kering dah, atau dah sejuk, sejukkan sekejap dalam 30 minit macam tu dekat peti ais. Barulah korang letak dalam cup macam ni. Masuk gula tadi, dan kita letaklah kita punya sagu biji demi sikit macam ni kalau korang buat warna. Kalau tak ada colour, letaklah satu bloop macam tu dalam tu. Okey. So, saya buat warna-warni. Nampak tak? Cup ni besar sebenarnya. Ni satu cawan sagu biji je semuanya. Kalau korang nak buat banyak, korang boleh buatlah 2 cawan matrik sagu biji dan 2 tin susu cair. Dan kita bolehlah letak susu cair kita. Ini susu cair boleh terus minum. Sedia untuk diminum dan dimakan. So, tak perlulah korang nak masak susu tu guys. Susu ni sedia untuk diminum dan dimakan. So, letaklah. Campurlah macam tu. So, masuklah peti. Tunggulah dia sejuk. Nak makan sekarang pun boleh, tak ada masalah. Kalau korang tak nak dia sejuk dulu. Kalau nak sejuk, letak dalam peti sejuk. Dah sejuk tu baru korang makan. Masa berbuka gitu. Kalau korang nak simpan lebih lama, dalam seminggu lebih macam tu, sagu biji ni korang janganlah campur dulu dengan susu cair. Nak makan tu barulah korang hidangkan macam ni. Hidangkan macam ni. Tapi korang kena campur dengan gula Melaka dululah. Sebab takut kita letak dalam peti ais tu, sagu biji ni jadi keras. Kalau kita campur dengan gula dulu, tak ada masalah kot. Tapi korang campur je lah. Letak dalam peti, nak makan baru angkat. Saya boleh simpan ni dalam 4 ke 5 hari masih boleh makan lagi. Tapi kena yang tempat yang sejuk. Tempat yang sejuk. Tak boleh keluar, tak sejukkan, keluarkan lama kat luar. Lepas tu tak ada orang makan, dah hilang sejuk je, masuk peti. Macam tu tak boleh. Korang nak makan baru ambil dalam peti. Macam tu, untuk simpan dia lebih lama. So, ni hasilnya guys. Korang boleh tengok berderai-derai. So, masukkan gula dulu. Saya ikut manisan saya tak nak manis sangat. Okay. So, ni hasilnya. Korang boleh tengok nanti berderai-derai benda ni. Cantik je. Ni saya basuh sekali saja dengan air mineral. Untuk dapatkan derai-derai biji-biji dia macam ni. Nampak tak? Cantik. Saya tak basuh banyak kali lah. Kalau basuh banyak kali takut sikit pula jadinya saya punya sagu biji ni. Cukup tapis dan basuh sekali saja. Okey. So, ni hasilnya sagu biji gula Melaka warna-warni di bulan puasa kita ni 2026. Cubalah buat. Yang paling senang, anti gagal guys. Pastikan ikut tips yang saya bagi. Okay guys. Tips dia, korang nak rebus sagu biji tu jangan tinggal 15 minit saja. Itu je lah untuk dapat tekstur yang macam saya buat ni. So, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Selamat berpuasa guys. Dan kongsi fakta.